Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu Wahidah binti Mak Israel daripada Sekolah Menengah Alor Merah. Subjek Sains Tingkatan 3. Tema 1, Penyelenggaraan dan Kesinambungan Hidup. Bab 1, Rangsangan dan gerak balas terhadap rangsangan dalam haiwan. Kandungannya, kepentingan gerak balas terhadap rangsangan dalam haiwan. Standard pembelajaran menjelaskan dengan contoh jenis penglihatan dan pendengaran haiwan. Manakala objektif pembelajaran, kita dapat menjelaskan dengan baik perbezaan jenis penglihatan haiwan iaitu monokular dan stereoskopik. Apakah perbezaan penglihatan stereoskopik dan monokular? Stereoskopik kita lihat dari segi kedudukan mata. Kedudukan mata untuk stereoskopik di hadapan kepala, manakala monokular di sisi kepala. Keluasan medan penglihatan bagi stereoskopik adalah kecil, manakala monokular besar. Medan penglihatan yang bertindih untuk stereoskopik banyak dan luas, jadi imej yang terbentuk adalah bentuk 3 dimensi. Penglihatan monokular pula, imej medan penglihatan yang bertindih hampir tiada langsung atau sedikit sahaja. Imej yang terbentuk untuk stereoskopik ialah imej 3 dimensi. Kelebihan ini membolehkan jarak, saiz dan kedalaman objek dapat dianggar dengan lebih tepat. Manakala monokular, hanya imej 2 dimensi sahaja terbentuk, menyebabkan jarak, saiz dan kedalaman objek tidak dapat dianggar dengan tepat. Keupayaan menganggar jarak yang baik untuk penglihatan stereoskopik membolehkan ia membantu untuk haiwan-haiwan ini memburu mangsa. Manakala monokular membolehkan haiwan mengesang musuh yang mungkin datang dari mana-mana arah. Jadi mereka dapat melarikan diri dengan pantas. Bagi penglihatan stereoskopik, manusia kebanyakannya dan haiwan pemangsa mempunyai penglihatan stereoskopik. Manakala monokular, haiwan yang terlibat dengan penglihatan monokular kebanyakannya adalah haiwan mangsa. Haiwan yang menjadi mangsa kepada haiwan pemangsa. Okey, lihat rajah ini ya. Kalau kita lihat di sini, monokular medan pertindihannya hampir tiada langsung, tapi medan penglihatannya adalah luas. Ini membolehkan haiwan monokular melarikan diri daripada pemangsa dengan pantas. Manakala stereoskopik merupakan haiwan mangsa. Medan penglihatan yang bertindih adalah luas. Di sini imej 3 dimensi terbentuk, membolehkan haiwan pemangsa seperti kucing mengesan mangsa iaitu tikus dengan lebih tepat dan pantas kerana imej yang terbentuk adalah lebih jelas di hadapan kepala. Kedudukan mata untuk haiwan stereoskopik di hadapan, kedudukan monokular, haiwan monokular, kedudukan matanya adalah di sisi. Ini petua yang mudahlah kamu nak kesan haiwan ini monokular atau stereoskopik. Mula-mula kita tengok kedudukan mata dia dulu, di depan ataupun di sisi. Okey, di sini tikus. Okey, nampak tikus, kedudukan matanya adalah di sisi dan medan penglihatan yang bertindih adalah terlampau kecil dan imej yang terbentuk ialah imej 2 dimensi. Membolehkan tikus boleh dapat melarikan diri daripada pemangsa kerana medan penglihatannya yang luas. Ini burung hantu, nampak mata burung hantu. Medan penglihatan yang bertindih adalah luas. Di sini imej 3 dimensi yang jelas terbentuk. Maka burung hantu dapat menangkap mangsa dengan mudah kerana objek yang terbentuk di hadapan matanya adalah jelas. Contoh haiwan lain yang mempunyai pandangan stereoskopik ialah burung helang, ikan haruan, beberapa haiwan darat seperti kelawar, kucing, anjing, helang dan banyak haiwan pemangsa termasuklah manusia. Fungsi utama tak lain dan tak bukan kerana medan pertindihan yang luas membolehkan imej 3 dimensi yang jelas terbentuk, membolehkan haiwan-haiwan termasuk manusia yang berpandangan stereoskopik ini dapat menganggar jarak dengan tepat, membantu mereka memburu haiwan lain sebagai sumber makanan. Contoh haiwan yang mempunyai penglihatan
molekular ialah rusa, gajah, lembu, tikus, ayam, itik, kuda belang dan banyak haiwan mangsa yang lain termasuklah arnab. Kelebihannya dapat mengesan musuh dari pelbagai arah dan dapat melarikan diri dengan pantas dari musuh. Soalan kebat, tikus dikelaskan kepada haiwan yang mempunyai pandangan molekular. Walaupun jenis pemakanannya kamu tahu bukan herbivore atau carnivore, kerana jenis pemakanan tikus adalah omnivore. Okey, baiklah. Kenapa jenis penglihatan tikus adalah molekular? Kita lihat kedudukan matanya. Okay, kita lihat kedudukan mata saja haiwan mana-mana pun kedudukan mata sama ada di hadapan atau di sisi. Tikus penglihatannya matanya terletak di sisi, maka dengan mudah kita meneka bahawa tikus mempunyai penglihatan molekular. Sekian, terima kasih.